penatnya hari ni. Dah lah. Puasa makan tak boleh, minum tak boleh. Ustaz, apa panjang betul mengeluh? Apa stres-stres ni? Yelah Ustaz, makan tak boleh, minum tak boleh. Cuaca terik, panas ni. Kita baru masuk bulan yang baik ni, tak boleh stres-stres. Dia ada cara dia, ada tips dia. Macam ni kita boleh enjoy. Boleh kata Ustaz bulan ni, ya. Kalau itu Ustaz, kita sembang dalam makan. Saya nak masak lah ni. Bukan asal puasa? Ya, untuk buka puasa kita malam ni. Cantik tu. Okey, Time Ramadan, buka puasa sekali. kita ada menu yang sedap untuk kita nak masak hari ni. Semuanya ada latihan berpuasa. So kenapa kita kena latih puasa? Kenapa jadi rukun Islam kan? Sebab ni pula kita dilatih untuk menahan diri. Kan macam sekarang ni, kita dah buat air ni, sedap ni, bunyi kerang-kerang, kering-kering ni ais ni, ambil. Ais batu, saya boleh masuk nak letak ni mestilah. Tahan. Tahan. Kena tahan. Ada yang pergi jadi tak makan, tak minum, tak berkahwin, duduk sendirian dalam gua, tak campur dengan orang. Tapi agama kita datang bagi tahu, no, bukan nak suruh bunuh nafsu, tapi belajar kawal nafsu. Di akhirat nanti orang yang puasa ni, satu Allah kata puasa ni, kan ada benda lain Allah bagi tahu, okay, yang ni kamu sedekah 700 pahala. Kamu baca Quran setiap satu huruf 10 pahala. Tapi puasa Allah kata puasa unlimited, macam data phone kita kan, unlimited. Jangan lupa like, komen, share, apa lagi, follow dan semualah. Sama-sama Ramadan ini kita sempurnakan Ramadan dan sinari jiwamu dengan ilmu dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang saya ucapkan ke Tazkirah Ramadan 2025.